Hari ni kita buat kerja. Kita akan pergi TNB. Kita dah dekat TNB actually. Disebabkan salah satu site kita api kena potong. Tak payah mention nama site lah. We don't want to malukan siapa-siapa. Benda dah jadi kan. Kita nak pergi TNB. Kita nak try runding dengan TNB. Tengok macam mana dia orang boleh tolong kita. Outstanding tak banyak pun. 645,000 je. Paling benci tu yang jadi management. Orang punya hutang kita jadi settle. Saya ada appointment lah dekat atas. Dekat mana? Cik Amir tunggu saya, tingkat 5. Tingkat 5? Haa. Abang call dia dulu lah sebab dah tutup lah. Dah, dia memang tunggu saya. Kena call dulu. Bos. Apa, tingkat 5 kan? Kawan dekat bawah ni. Okey, 200,000. Menarik, 400 menarik. 400 menarik Dia ada 250 je naik kawan. 200, kawan dah cakap 200. Bulan depan 200. Sebab kawan baru masuk. Collection kawan boleh buat. Tak ada masalah. Sana semua berduit punya tempat. Bayaran macam mana? Cek lah. Band draft. Tak ada lah. Cek terus. Cari tendang lah. Bro, ada duit bro. I pergi bank. Bro, gila. Berapa kali ulang alik. I terus bagi you gambar. Ambil. Band draft lah. Bank check lah. Clear wai. Cash check. Cash check boleh tak? Okey. Esok. Okey, macam ni. I betul-betul depan pegawai ni. Sebab I kenal dia tau. Betul-betul kenal dia. Tapi I tak nak I muka tebal ni datang jumpa dia ni. Sebab I 2-3 site memang ada masalah macam ni. Esok cash check. Then itu cash terus banking dekat. You suruh any committee lah. I tak nak. I tolong handle. Tapi suruh komiti pergi cash out the 200,000. Terus pergi TNB bayar itu 200,000. Cash. Yeah, I will talk to accountant. Okay. Is it maximum 200 we can go? Tengok bil semasa tu. 100. 100 kan? 98, 100. Dan last month punya 93. 98. Itulah sebab sana high voltage 33 kV masuk. Okay. Kalau kamu bayar 250, lepas tu bulan depan pun 250. Lepas 250 tambah bil semasa. Mak ai tak dapat. Tak dapat bos. Kalau nak dapat. Bos tengok bil semasa. Dapat, I sambung esok. Maintenance fee semua sana cantik. No, tak cantik. Tu yang kawan cakap, kawan berani collect. Bulan semasa 100. Kadang-kadang 93, 94 macam gitu. Esok kawan bayar 250. Okey, betul. Maksudnya semasa satu bulan semasa Buat lah. plus dapat 1,5. Betul tak? So kalau bulan depan kamu bayar lagi 250,000 kat kaunter pagi. Hari ni baru sambung. Okey. Tarikh yang sama 20 hari bulan depan 2,5 lagi. Tarikh yang sama 2,5 lagi. Macam. Bos tengok kalau kamu bayar 2,5, kita tolak current maksudnya, setiap kali kamu bayar 100,5 bos, extra. Kalau nak 3, 4,5. Totally, drastically drop. You boleh clearkan hutang. Apa kamu dapat? Kalau boleh clearkan hutang, you ada total setakat hari ni. Ini late payment charges. Bos clear kan? I bagi you Zero. 30% less. 30%? 50. Okay, 50% less. I boleh keluar macam tu nanti. Sebab kita pandang berlesen. Dia bila I cakap, I boleh cakap dengan dia, I tinggal kunci kereta I. So nak tak nak dia akan bayar. Mesti dia akan bayar bro besok pagi. Confirm payment dapat. I boleh bagi assurance bro, no worry. I nak trust you tapi I tak ada pengalaman dengan you lagi kan. Kita pengalaman ada. Pengalaman dengan you Syah. Betul. So, Boleh. so janji 250. Awak pegang handphone saya lah, besok kawan sampai ambil. Kawan ada 2. Putra tunggu sini Putra. Duduk bilik ni. Dia dah kawan dah cakap dah. Dia orang dengar cakap kawan. Confirm. InsyaAllah sampai bro, jangan risau. Sampai. Kawan nak pergi duduk pacak sana ni, tunggu TMB sampai pasang. You nak pergi YB mana pun. Ini siapa guna api ni? You all yang guna. JMB you tak payah. You nak salahkan siapa sekarang? Kalau management you lama buat hal, you nak marah JMB pun tak boleh. Dia voluntary job. JMB tahun ni dipilih, dia mewakili penduduk.
Dia apa barang pun tak tahu. Yang salah siapa? Management lah. Management lama you. Mana dia punya proper pengurusan dia? Tak ada.